Ayah hamba kau tak semaya. Dulu rajin. Dulu. Lah ni tak semaya. Bapalah tak tahu. Tak cekak royak. Dia waktu tak uti. Kita jumpa tuan-tuan ke lagu tu. Kita jumpa ke lagu tu. Dojo setahun dua sebelum nak kembali ke rahmatullah. Jadi tak semaya. Sebab tu kita jangan sedap hati. Kita kena doa semacam dengan Allah Ta'ala, biar Allah Ta'ala tetapkan iman kita. Kita nak jawab depan Allah Ta'ala, hamba pun nak jawab depan Allah Ta'ala. Mu ngajar orang tapi mu sendiri. Mu royak orang tapi mu sendiri. Mu sendiri pun nak jawab depan Allah Ta'ala. Ata'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Mu pandai royak kat orang. Ata'muruna an-nas bil bir, supaya buat kebajikan. Supaya mari semaya Jumaat, suruh sedekah, suruh gotu, suruh gini. Wa tansawna anfusakum. Mu lupa dirimu. Mu sendiri tak Jumaat. Mu sendiri kedekut bangar pun. Mu sendiri pun gotu, mu sendiri pun. Wa antum tatluna al-kitab. Mu pandai baca kitab. Semalam kitab lain, pagi ni kitab lain, sebelum ni kitab-kitab lain lagi. Pandai. Afala ta'qilun, tak ada otak, tak mikir. Tak mikir. Pandai royak kat orang. Penat orang ngajar atau pada orang dengar. Nah ya. Batu sentuh orang tak apa nak ngajar dah. Penat orang ngajar. Tengok-tengok kita dulu duduk dalam. Nak. Dan adapun yang dinamakan wil itu satu wadi, yakni tempat dalam antara dua gunung dalam api neraka Jahannam. Diminta tolong daripadanya kepada Allah Ta'ala api neraka Jahannam daripada panasnya. Dan wadi lembah itu tempat kediaman orang yang mentakhirkan sembahyang daripada waktunya. Istimewa pula orang yang meninggalkan sembahyang selama-lamanya. Hina tak hinanya, air hujan yang jatuh atas rumah dia tu, kita ada air hujan tu sama najis dengan air kecing angin. Kira berlaku di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Minta maaf kalau amba ulangi sekali lagi. Sepasal suami isteri nikah tak boleh anak. Berajak bercita-cita lah sekelamin ni nak anak. Bernazar bagai-bagai nazar. Nak infak harta, nak sedekah, nak pergi makan fakir miskin, nak puasa berbulan-bulan, nak sedekahkan kuda, perang fi sabilillah, unta dan bagai-bagai lagi. Allah Ta'ala tak izinkan lagi. Langsung ditembok setan dalam kepala dia. Kalau bini aku beranak, boleh anak, aku nak minum air kecil angin. Baru takdir Allah Ta'ala boleh sungguh. Bila boleh sungguh, orang hara lah. Tak teramuk nak minum barang haram ni. Buah mikir. Kakak hak nak boleh dah anak. Tapi nazar tak lepas lagi. Tak teramuk nak minum air kecil. Jumpa Rasulullah. Ya Rasulullah, hamba ada masalah. Masalahnya begini. Hamba tak tegamuk ya Rasulullah nak minum air kecil ni. Haram. Jijik ya Rasulullah. Tak ada kau jalan keluar dia. Rasulullah kata ginilah. Bahasa mudahnya. Mu tunggu nanti hari hujan. Mu kita ada di selorang rumah orang tak semaya tu. Air hujan tu, selorang tu sama najis dengan air kecil ni. Itulah hina tak hinanya nak ayat gitu tuan. Itulah. Padalah kalau Allah Ta'ala letak gini pun nak. Waliyahzubillahi min salik. Jadi kita Allah Ta'ala sudah istiqamah, konsisten. Ya mukallibal qulub, sabit qulubuna ala dinika wa ala ta'atik. Wahai pembalik hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Kalau hari ni mau pilih aku semaya, pilihlah aku sehingga ke akhir hayat aku. Jangan takut dojo-dojo nu, ya,
Kabar-kabar jadi kohomalah. Orang pun royak nak buat guana. Ayuh hamba rosing. Jadi kau tak semaya. Minta buat air tawar sikit. Tolong doa lah. Ayah hamba kau tak semaya. Dulu rajin. Dulu. Lah ni tak semaya. Bapalah tak tahu. Tak cekak royak. Dia buat tak erti. Kita jumpa tuan-tuan ke lagu tu. Kita jumpa ke lagu tu. Dojo setahun dua sebelum nak kembali ke rahmatullah. Jadi tak semaya. Sebab tu kita jangan sedap hati. Kita kena doa semacam dengan Allah Ta'ala, biar Allah Ta'ala tetapkan iman kita. Allahumma ahyan bil iman wa amitna bil iman wa syulna bil iman. Biar Allah Ta'ala tetapkan iman kita. Hari ni alhamdulillah pilihlah aku seumur sehingga ke akhir hayat aku. Tak say nanti di ujung-ujung ending kesudahannya dalam keadaan yang demikian. Allahu Rabbi ya Karim. Ada orang tu Allah Ta'ala beri pika awalnya memang malah bagai-bagai. Ujung-ujung setahun dua sebelum nak menghembuskan nafas terakhir punya rajinnya Tuhan lah tahu. Orang kampung pun ngiling pala. Alhamdulillah, syukur. Duduk sementara bunyi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pengalaman hidup kita boleh nampak belakang. Jadi bila kita nampak lagu tu, kita doa dengan Allah Ta'ala biar Allah Ta'ala istiqamah, konsisten diri kita, terutama sekali semaya. Inilah seksa orang yang meninggalkan sembahyang. Yang demikian disebutkan di dalam Al-Quran dan beberapa ayat Al-Quran yang lain. Daripada itu lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma farraqu bainal muslim wal munafiq illa tarakis salah wa in tarakaha jahida liwujubiha kana kafira wal i'azu billahi min syalik. Minta Tuhan jauh. Nabi kata yakni tiada berbeza antara orang yang Islam dan antara orang yang munafik melainkan orang yang meninggalkan sembahyang. Tak ada beza. Tinggal sembahyang munafik selana. Luar Islam dalam kafir. Sebab itulah walaupun dia tak sembahyang, kita naik kubur tu juga. Padahal kita tahu jiran kita hak sebelah rumah kita. Sehari tengah hari kita duduk tengok. Jumaat pun tak. Tapi bila mati, kita tanah di Gujarat. Dok tanah kubur tu juga. Kalau tidak tepi sungai tu, depan masjid. Pasal luar dia Islam, dalam Tuhan saja yang tahu. Nah, ya. Illa bisyikrillah. Kecuali dia bersyirik dengan Allah Ta'ala. Selalu hamba sebut-sebut dalam kuliah-kuliah hamba. Arwah Baba Haji Rani, Haji Abdul Ghani, yang pernah mari buat kuliah lepas asar. Dia galak sebenar orang pakai serban, sehingga dia beli serban tu pakai pasal pahala berganda-ganda semaya pakai serban. Satu hari waktu belumlah beroperasi lagi masjid kita ni, hamba selalu semaya di masjid pada Pak Ahmad. Satu hari lepas semaya asar, dia pegang tangan hamba. Hamba banyak boleh mutiara kata daripada dia. Dia kata, Ustaz, Baba nak tanya Ustaz. Dia kata apa Baba? Ustaz duduk mengajar rata-rata ke apa gini. Baba nak tanya Ustaz. Hak kita tahunya ciri-ciri munafik. Kecek belawak, bagi amanah, tidak amanah, janji tak tepat, bagai-bagai. Hak tu ciri dia. Hari ni Baba nak tanya, syarat nak jadi munafik. Syarat nak jadi munafik. Amu kata tak tahu, kata Baba. Dia kata, Ustaz, syarat nak jadi munafik mesti Muslim, baru boleh jadi munafik.
Kalau tidak Muslim, munafik ke apa? Kalau orang kafir, tak payah munafik dah, kafir dah. Kalau musyrikin, tak ada munafik dah, musyrikin dah. Tapi kalau munafik, luar Islam, dalam kafir, tu munafik. Oh, kata terima kasih Baba. Nah, ya. Jadi sekarang ni kita dalam usaha untuk melangkah ke tangga mukmin. Melangkah ke tangga mukmin. Pasal duduk di Muslim belum selamat. Sebab itu dalam Quran Allah Ta'ala sebut ayat-ayat suruhan perintah disebut dengan mukmin. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam. Orang mukmin puasa. Orang Muslim belum tentu lagi. Ya ayyuhallazina amanu aqimus salah wa atus zakah. Orang mukmin, dirikan sembahyang dan keluarkan zakat. Dia tak sebut Muslim. Tetapi bila kita mukmin, automatik Muslim. Tapi kalau kita Muslim, belum tentu lagi mukmin. Qad aflahal mu'minuna alladhina idza fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Di antara ciri-ciri orang mukmin, dia akan mendapat kejayaan dunia dan akhirat. Yang pertama, bila dia semaya dalam keadaan dia ingat, dia khabar dia semaya, khusyuk. Di antara cara mu nak suruh mu khusyuk, semaya Jumaat. Di antaranya ialah semaya Jumaat. Bapa bila semaya Jumaat? Kerana mu dipandu. Mu ingat semua. Pasal ada driver tolong peringat kamu. Acu mu nak anyu, driver pun royak. Acu nak anyu, driver pun royak. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Driver duk tinggal semacam. Itulah di antara hikmat sembahyang Jumaat. Tapi kalau sembahyang sore, dia sembahyang sore, baca dah kodok lagi, baca dah kodok lagi, pak kok. Tapi kalau sembahyang Jumaat, tentu dah pemandu ada depan, saling ingat mengingati. Pun pemandu pula terlupa, penumpang pula royak. Bonggok tu depan tu, bonggok tu yang laju sangat ngona dah. Dia tolong pesan kita, dia tolong tegur kita di belakang. Nah, ya. Itulah di antara hikmat sembahyang Jumaat. Kerana apa? Kerana kita dipandu. Dan bila dia pandu, itulah kita pun mula konsentrate, teringat sembahyang. Itulah dia kata mendapat kejayaan orang yang sembahyang yang khusyuk. Antaranya ialah sembahyang Jumaat lah kalau nak khusyuk. Bertukar tu kalau mu kata sembahyang sore mu khusyuk. Orang sembahyang sore ni mudah didatangi iblis. Iblis heret rata. Dia umpama dalam kitab dia kata seperti seekor kambing yang duduk seekor, mudah dimakan oleh serigala. Tapi kalau kambing berduyung-duyung, serigala pun takut nak mari. Ibarat gitu ke? Iblis nak tipu kita. Driver berkata Allahu Akbar, lari iblis. Duduk mata Allahu Akbar. Takbir intiqalah itu memandu kita supaya kita berada dalam kekhusyukan. Tak silap kita tahulah. Kalau kita buat kaedah kita sendiri, jawapan kita sendiri, nafsu tuan-tuan. Nah, ya, banyak orang bunuh kerana dia menghukumkan sendiri. Sedangkan syaruk kata gitu, kita pergi kata lagu lain. Tak nanti ke benda haram kita kata halal. Kita menafikan sembahyang Jumaat ni Allah Ta'ala ajar dah kita demikian rupa. Kabar-kabar kita tak ada. Kawai sembahyang sore khusyuk. Jangan.
Kita menafikan apa yang sunnah Rasulullah kata. Ada kawat tak boleh, kawat tak khusyuk sembahyang Jumaat. Anda kita pada Allah Ta'ala yang ini.